fahamlah tentang zakat pertanian yang saya ceritakan dalam kelas tadi. Zakat pertanian tu, dia merupakan salah satu zakat harta yang diwajibkan zakat apabila dia memenuhi beberapa syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Jadinya, zakat pertanian ni ialah zakat yang dikenakan dekat hasil tanaman yang disediakan oleh orang-orang Islam. Macam petani-petani kat Malaysia ni. Sama ada lah dalam bentuk biji-bijian ataupun buah-buahan. Asalkan dia memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada dalam Al-Quran yang menyatakan pasal zakat pertanian ni. Ada juga hadis Rasulullah yang menyatakan pasal zakat ini juga. Apa syarat wajib zakat pertanian? Syaratnya yang pertama Islam, sempurna milik, merdeka, cukup nisab dan last sekali dia tanam unta. Oh, jadi dekat Malaysia ni apa tanaman yang digunakan untuk zakat pertanian? Memang tak faham ya awak kelas tadi. Itulah yang ramai tak tahu. Antara tanaman yang dikenakan zakat pertanian, contoh yang pertama, biji-bijian. Syaratnya boleh disimpan lama dan mengenyangkan. Contoh dekat Malaysia, padi. Yang kedua, buah-buahan. Buah-buahan, contoh kurma. Dia boleh dikeringkan dan disimpan lama. Dan contoh tanaman-tanaman lain adalah bijirin, kacang, jagung, bergantung kepada peraturan negeri. Tapi di Malaysia, yang dikenakan zakat pertanian adalah padi kerana itu adalah makanan rezeki kita. Betul? Faham? Faham? Di sini kita akan melihat apakah jenis-jenis tanaman yang dikenakan zakat. Yang pertama, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki, jenis tanaman yang dikenakan zakat ialah ciri-cirinya boleh mengenyangkan, boleh disimpan lama, tanaman yang dijadikan makanan lazim atau asasi. Maka, tidak dikeluarkan zakat bagi tanaman yang bukan asasi. Dalam mazhab Syafi'i, zakat pertanian dibahagikan kepada dua kategori sahaja. Yang pertama, biji-bijian dan yang kedua, buah-buahan. Terusnya, menurut pandangan Imam Ahmad, ciri-cirinya boleh dikeringkan, boleh disukat atau digantangkan dan diusahakan oleh manusia. Pandangan Imam Abu Hanifah, semua jenis tanaman yang ditanam dikenakan zakat. Syaratnya, tanaman itu ditanam oleh manusia dan dijaga oleh manusia. Seterusnya, pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam fiqh az-zakatnya, bukan hanya gandum dan padi sahaja yang wajib dizakati. Namun, pisang, nenas, getah, tebu, lada hitam, koko, kelapa sawit dan lain-lain dikenakan zakat. Semuanya wajib dikenakan zakat jika memenuhi syarat yang ditetapkan. Susahnya nak kira zakat pertanian ni. Alia, awak tahu ke macam mana cara nak kira? Oh, itu saya tahu. Zakat pertanian sama dengan hasil bersih dengan kadar zakat. Okey, macam mana kita nak dapatkan hasil bersih ni? Hasil bersih ni sama dengan hasil yang kita peroleh, kita tolakkan dengan okey, contoh hasil pengeluaran ni ialah kos baja, kos buruh ataupun kos pengairan. Kemudian kita tolakkan dengan hasil yang rosak. Okey, macam mana pula kita nak tahu kadar zakat pertanian ni? Kadar zakat pertanian ni ada dua, iaitu 5% dan juga 10%. 5% ni di mana kita gunakan air secara buatan, contohnya air pam. Manakala 10% pula kalau kita guna air semula jadi, contohnya seperti air hujan ataupun air sungai. Oh, macam tu. Tapi kan korang, kos pengeluaran tu perlu ke tolak dalam zakat pertanian? Oh, yang itu saya tahu. Ada dua pandangan ulama, iaitu pandangan jumhur ulama dan juga pandangan ulama kontemporari. Pandangan jumhur ulama berpegang teguh bahawa zakat hendaklah dikeluarkan berdasarkan hasil kasar tanpa menolak sebarang kos seperti benih, baja, upah dan sewa. Ini kerana zakat pertanian dianggap sebagai hasil bumi, bukan atas keuntungan, dan disokong oleh hadis yang hanya membezakan zakat
pengairan iaitu 5% dan juga 10%. Walau bagaimanapun, ulama kontemporari melihat realiti pertanian moden yang memerlukan banyak modal dan pembelajaran yang tinggi. Mereka berpendapat bahawa penolakan kos ini sangat perlu kerana ianya boleh membebankan pengusaha kecil demi menjaga prinsip keadilan Islam. Selaras dengan pandangan ini, sebahagian institusi zakat di Malaysia membenarkan penolakan kos operasi sebelum menentukan jumlah bersih untuk mencapai nisab dan wajib dizakatkan. Tapi saya masih kelirulah tentang nisab dan haul. Oh, mari saya terangkan. Tapi sebelum tu, saya akan terangkan dulu maksud nisab dan haul. Nisab ni bermaksud paras minimum harta yang wajib dizakatkan. Manakala haul pula ialah tempoh masa 1 tahun hijrah seseorang memiliki harta tersebut. Namun, ramai yang masih keliru tentang cara menentukan kadar nisab dan haul. Ini kerana nilai emas sentiasa berubah menyebabkan kadar nisab juga berubah setiap tahun. Jadi, ada juga yang tersilap mengira haul menggunakan tahun Masihi dan bukan tahun Hijrah. Jadi, bagi mengelakkan kekeliruan, kita hendaklah merujuk kadar nisab yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam atau lembaga zakat. Dengan cara ini, zakat yang dikeluarkan akan menjadi lebih tepat dan menepati syarak. Oh, faham? Lepas ni, bolehlah saya kira zakat pertanian dengan betul dan tepat? Betul tu. Okey, baiklah pelajar-pelajar. Semalam kan kita dah masuk pasal zakat pertanian. Ada siapa-siapa yang tak faham lagi? Saya Saza. Ya, Akidah. Soalan saya Saza, tanaman macam kelapa sawit dengan getah wajib dikenakan zakat pertanian atau zakat perniagaan Saza? Okey, sebenarnya untuk makanan seperti kelapa sawit dengan getah ni, dia ada dua pandangan. Di mana setengah negeri dia mewajibkan zakat pertanian ke atas kelapa sawit dan getah sebab hasil kelapa sawit ni dan getah mendatangkan hasil yang lumayan. Manakala setengah negeri lagi dia tak wajibkan sebab berpendapat bahawa getah dan kelapa sawit ni dia merupakan bukan makanan ruji dan hasil dia tak boleh dimakan secara langsung. Okey, jadi kesimpulannya dekat sini, getah dengan kelapa sawit ni merupakan tanaman komersial yang perlu dikenakan zakat perniagaan sahaja, bukan zakat pertanian. Okey, faham semua? Faham. Saza, maksudnya dekat Malaysia ni tanaman bukan uji macam jagung, kopi, tembakau dikenakan zakat pertanian juga ke? Okey, sebenarnya dekat Malaysia ni dia mempunyai negeri masing-masing mempunyai fatwa dan dasar yang dibuat sendiri. Di mana ada setengah negeri tu dia untuk zakat pertanian tanamannya hanyalah padi. Ada pula sesetengah negeri yang membuka ruang kepada tanaman lain kerana hasilnya lebih lumayan dan besar. Okey, Alia. Jadi, saya ada soalan untuk awak. Boleh saya tahu kenapa tanaman bukan ruji tak boleh kenakan zakat pertanian? Oh, tanaman bukan ruji susah nak ditentukan zakat pertaniannya sebab hasil dia dijual mengikut nilai wang, bukan nilai berat. Tak sama macam tanam zakat pertanian klasik yang menggunakan kaedah 5 ausuk. Tapi untuk tanaman bukan ruji macam kelapa sawit dan sayur, hasil dia biasanya dijual mengikut nilai wang dan bukan nilai berat. Jadi susah untuk kita tentukan sama ada dia dah mencapai nisab atau tak. Jadi kebanyakan institusi zakat sekarang ni gunakan kaedah zakat pertanian atau perniagaan untuk menentukan nisab, iaitu dengan menetapkan nisab sebanyak 85 gram emas dan 2.5% dari hasil bersih. So, Sofia, saya nak tanya, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh petani moden dalam menentukan kadar zakat pertanian?
Oh, saya tahu. Sekarang kan petani moden menghadapi kekeliruan dalam menentukan kadar zakat kerana sistem pengairan kini menggunakan dua jenis, iaitu air hujan dan juga sistem teknologi. Contoh sistem teknologi yang kita guna sekarang ialah pump elektrik dan juga pipe automatik yang melibatkan kos. Jadi, cadangan saya untuk penambahbaikan ini ialah institusi zakat disarankan untuk mengeluarkan garis panduan yang jelas mengenai sumber air moden agar penentuan kadar zakat iaitu 5% ataupun 10% lebih adil dan selaras dengan hukum syarak. Contohnya seperti sebuah ladang sayur menggunakan air hujan semasa musim hujan, tetapi pam elektrik bila musim kering. Kos elektrik dan penyelenggaraan pam sekitar 30% daripada hasil. Maka kadar zakat yang lebih adil ialah sekitar 7.5% kerana air semula jadi masih menyumbang sebahagian besar pengairan. Betul jawapan Sofia dan Avia. Bagus, kamu semua nampaknya faham dan fokus apa yang saya mengajar semalam. Berikan tepukan untuk diri sendiri. Okey, setakat ini sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kesimpulannya, zakat pertanian kalau mengikutkan mazhab Syafi'i hanya dikenakan kepada makanan ruji sahaja seperti beras dan gandum. Manakala zakat pertanian bukan makanan ruji, hanya ada pada mazhab Abu Hanifah sahaja, Imam Abu Hanifah sahaja, dan pandangan ini dianggap relevan pada masa kini disebabkan di Malaysia sekarang hasil tanaman sudah berkembang selain daripada beras dan gandum. Oleh itu, hasil tanaman ini patut dikenakan zakat. Maaf Ustazah, saya lambat. Kenapa awak lambat? Saya buat hal lah tadi Ustazah. Tak apalah, boleh duduk. Maaf Ustazah, tak apa. Secara keseluruhannya, zakat pertanian memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan keadilan ekonomi dan juga kebajikan masyarakat Islam, khususnya dalam kalangan petani kita. Walaupun hukum dan juga prinsip asasnya telah digariskan dalam syariat, pelaksanaannya di Malaysia masih berdepan dengan beberapa cabaran. Sebagai contohnya, ketidakseragaman antara negeri, kekeliruan jenis tanaman yang wajib dizakatkan dan juga kurangnya kesedaran dalam kalangan petani tentang zakat pertanian ini. Oleh itu, perlunya ada usaha yang berterusan daripada institusi zakat dan juga pihak yang berautoriti untuk memperkukuhkan garis panduan berkenaan dengan zakat pertanian ini. Selain itu, pihak berautoriti juga hendaklah memperluaskan lagi pendidikan zakat kepada masyarakat tani serta menyesuaikan kaedah pengiraan dengan realiti pertanian moden sekarang. Dengan pelaksanaan yang lebih sistematik dan juga adil, zakat pertanian bukan sahaja dapat memelihara golongan yang miskin tetapi juga dapat memperkukuhkan ekonomi ummah secara menyeluruh pada hari ini.